Salam sejahtera, saya Fatma Numaisara binti Harun akan membentangkan tentang kepentingan pendidikan kewangan untuk komuniti orang asli. Okey, terdapat 6 perkara yang perlu diambil beratkan tentang pendidikan kewangan ini kerana kewangan adalah salah satu sebahagian dari hidup kita yang perlu kita tahu dalam menguruskannya. Jadi, apakah kepentingan pendidikan kewangan ini? Pertamanya, pendidikan kewangan ini amat penting kerana dapat membantu dalam menguruskan kewangan harian. Contohnya seperti dapat memberi pemahaman asas tentang perancangan bajet bulanan, iaitu perancangan dalam pendapatan dan semestinya perancangan dalam perbelanjaan. Khususnya dapat membantu dalam membezakan antara keperluan dan kehendak dan juga mengelakkan pemborosan dan perbelanjaan yang tidak terkawal. Yang kedua adalah dapat membina keupayaan keusahawanan, iaitu adalah ramai komuniti orang asli terlibat dalam aktiviti ekonomi seperti pertanian, kraftangan, hasil hutan dan lain-lain lagi. Jadinya, pendidikan kewangan ini membolehkan mereka mengira kos modal dan untung rugi, menentukan harga jualan yang adil, merancang aliran tunai iaitu cash flow dan juga mengembangkan perniagaan kecil. Yang ketiga pula, pendidikan kewangan ini dapat memperkukuhkan daya tahan ekonomi keluarga. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, pendidikan kewangan ini membolehkan mereka menyesuaikan perbelanjaan ketika pendapatan terjejas, mengelak hutang yang membebankan dan juga cari sumber pendapatan alternatif. Selain itu, pendidikan kewangan ini memberi galakan dalam amalan menyimpan duit, iaitu seperti menanam kesedaran tentang kepentingan simpanan kecemasan dan masa depan, memupuk disiplin kewangan untuk menyimpan walaupun sedikit dan juga membantu dalam merancang kos pendidikan anak-anak, perubatan dan keperluan yang penting. Jadinya, apabila kita dapat pendidikan dalam kewangan ini, ia dapat mengurangkan risiko penipuan dalam kewangan ini. Contohnya, apabila komuniti yang kurang celik kewangan ingin lebih mudah kepada menjadi mangsa skim cepat kaya, pinjaman alung atau pelaburan palsu. Oleh itu, pendidikan kewangan dalam hidup ini membolehkan mereka mengenal pasti risiko, bertanyakan soalan dan membuat keputusan berdasarkan fakta. Perkara akhir sekali, dalam mendapatkan ilmu pendidikan dalam kewangan ini, ia dapat melahirkan generasi muda yang celik kewangan dengan baik dan bijaksana. Kerana apabila pendidikan kewangan ini bermula dalam usia muda, mereka akan dapat meningkatkan keyakinan diri, membangunkan sikap berdikari dan bertanggungjawab dan juga menjadikan mereka lebih bersedia untuk dunia luar. Sebagai kesimpulannya, pendidikan kewangan ini amat penting untuk kita serapkan di dalam kehidupan harian agar dapat berbelanja dengan berhemah dan hidup sejahtera tanpa hutang. Sekian, terima kasih.